So dekat belakang kami ni adalah unit yang ketiga untuk kereta raya customer, gang. Hari ni 12 Ramadan, hari Isnin 2 Mac. So dekat belakang kami ni ada satu unit, okey, Toyota Alphard 2.5 AC package, tapi yang ni dia special sikit, datang dengan JBL spec, gang. Macam mana kita nak cam JBL? Biasanya JBL ni dia datang dengan 360 kamera, dan dekat depan ni kita boleh tengok lah. Kalau JBL dia tak ada tanduk yang sebelah kiri ni, gang. So yang tu kita boleh cam, yang tu datang dengan JBL spec. Okey, so dekat belakang ni adalah unit yang ketiga untuk kereta raya customer, gang. Okey. So untuk hari ni update terkini, Amin nak pergi hantar kedai touch up lah. Unit ni pun kita dah selesai untuk Puspakom. Servis pun kita dah siap, kita dah buat semua sekali. Dan hari ni Amin nak hantar ke kedai touch up. Dan jom Amin belanja sikit apa yang perlu touch up. Kereta kita ni memang dah comel, cuma adalah sedikit defect macam stone chip lebih kurang gitu. So kita nak touch up juga. Kita tak boleh bagi nampak defect. Okey, kita nak bagi kereta customer ni sebelum serah memang cun-cun punya. Okey, jom Amin belanja sikit dekat mana ada defect tu. Okey, jom kita tengok, gang. Okey, untuk pertama sekali dekat bahagian depan ni. Biasanya kereta ni bahagian depan lah ada banyak untuk stone chip dah. Ni. Okey, ni kecil je ni kalau ikut ni. Stone chip ni, dan ni pun kita akan touch up. Okey, yang tu yang pertama, jom kita tengok lagi dekat mana yang ada defect. Dekat bahagian depan ada satu sahaja. Situ sahaja, bang. Okey. Lepas tu yang kedua, ni dekat dia punya body kit. Side skirt dia ni ada defect juga. Okey. Dia makan cat juga sikit sini. So yang tu pun kita akan touch up juga. Okey, yang tu yang kedua, dan yang ketiga adalah bawah ni sikit ada terguri sikit juga bahagian body kit dia. Okey, yang ni pun kita akan touch up juga. Okey, itu saja defect yang terlalu kecil, bang. Ia tak mencacatkan mata, tapi kita memang akan touch up juga supaya memang boleh kata kita bagi kepada customer ni memang cun-cun punya, bang. Okey, lepas tu kita ada ni defect sikit. Yang ni yang keempat, gang. Okey, ada empat lah. Empat tempat yang kita nak touch up. Orang panggil apa, defect manja-manja sahaja. Okey, so itu sajalah defect yang ada pada kereta Alphard yang depan kita ni. Ini adalah unit yang ketiga lah untuk Amin deliver sempena kereta raya, gang. Okey, yang ni adalah Toyota Alphard SE 2.5 JBL package tahun 2020, gang. Okey, so yang mana di luar sana, yang mana tengah mencari kereta Recon, boleh Roger Amin, gang. Okey, boleh Roger Amin, tekan link di bio. Okey, so apa